Tengok ni guys, ini Proton Saga baru versi standard yang paling murah sekali. Sebelum ni semua pun tunjuk yang premium RM49,000 dan executive RM44,000. Cari-cari finally jumpa Saga standard yang RM38,000 ni dekat showroom Proton Siang Hin Auto Taman Melawati. So, jom tengok apa yang lain, ciri-ciri mana yang versi paling rahmah ni tak dapat, dan paling penting sekali, berbaloi ke tak beli yang ni. Dekat depan ikut spec sheet standard tak ada LED DRL, tapi tengok kereta ni line LED dia masih ada. So maknanya lampu ni sama sahaja, cuma Proton turn off fungsi daytime running light tu. In fact kita dah check sekali, dia punya part number dia memang sama antara Saga standard dengan executive. So beza dia cuma software bukan hardware. Yang ni confirm lah akan ada orang yang boleh turn on kan balik ciri tu. Apa yang dia betul-betul tak dapat, fungsi automatic headlight itu cuma dekat executive, dan automatic high beam itu premium sahaja. Selain tu, bar dekat grill depan ni standard dapat versi silver sahaja, bukan chrome, dan bumper tak ada front parking sensors. Perbezaan yang paling ketara sekali, rim ni lah standard dapat kecil sikit, 14 inci bukan 15, dan design dia pun dipakai sama dengan model lama je. Side mirrors masih hitam, tapi ini manual sahajalah. Power auto fold tu premium je. Dekat bawah ni pun dia tak ada side skirts because that's only on the premium. Door handle pula dia bagi trim silver bukan chrome, dan tak ada butang dekat sini sebab standard tak dapat keyless entry. But at least masih dapat remote key fob macam ni, bukan lagi old school punya flip key macam yang lama. Dan dekat dalam pun nak start engine, tekan button je. Saga dah modern. B-pillar pula dia bagi body colour sahaja. Untuk warna gelap macam marine blue tu nampak okey lah, tapi kalau putih macam ni memang tak lawa. Nak stiker warna hitam tu kena ambil yang premium, tapi benda ni murah je kat kedai luar. Dekat belakang ni there is a big difference. Lampu tepi dia sama, masih lagi full LED, tapi part tengah ni dia bagi bar full black sahaja. The LED light bar yang nampak lawa tu cuma dalam versi premium sahaja. Executive pun tak dapat. Part ni sure akan ada kedai luar jual nanti, tapi rasanya tak murah kot. Dekat tengah ni pula tak ada button nak buka boot dari luar, yang tu only on the premium. Dan dekat tepi tak ada reverse camera juga. Kalau nak kena ambil executive ke atas. Dah buka boot versi standard tak ada lampu dekat atas ni untuk nampak barang masa gelap. Now dekat dalam pula the biggest difference, standard tak dapat big touchscreen dekat tengah ni. Dia bagi head unit yang basic sahaja dengan capacitive touch buttons. So dengan yang ni, Apple CarPlay, Android Auto semua dah tak ada, dan speakers pun di downgrade daripada 4 jadi 2. Pintu belakang tu kosong je. But at the very least, Bluetooth masih lagi standard. Satu benda yang aku tak suka dengan kereta-kereta baru ni kan, design dia nanti susah nak tukar head unit yang aftermarket. Mungkin kena tukar this whole piece. Turun bawah sikit, dia kurang satu button sebab tak ada front parking sensors. Baris bawah ni memang kosong, premium pun sama je. Steering pula, dia plastik biasa saja. Kalau nak leather, kena ambil versi premium yang paling mahal tu. Tapi apa yang aku suka, standard pun sekarang ada butang-butang atas steering wheel nak adjust volume, next track semua. Kalau Saga standard yang lama, semua kosong habis. Dan dekat depan ni, Saga paling murah pun dia bagi full digital instrument cluster dah. Ini jauh lagi bagus kalau banding dengan say Pro 2 Azia G yang harga lebih kurang sama. Yang tu bukan sahaja full analog, rev counter pun dia tak bagi. Seterusnya, power window. Cuma versi premium sahaja ada fungsi auto, itu pun untuk down sahaja dan only for the driver. Nak naik balik, kena hold juga, sama macam standard ni. Perubahan yang lebih besar, balutan kerusi ni. Standard dapat plain black fabric sahaja, lain daripada textured fabric dalam executive, dan premium pula dapat dual tone leather. Tapi kan aku rasa kerusi fabric ni dia lagi lembut, lagi selesa, dan rasa kurang panas banding dengan leather. Dan kalau betul-betul nak kulit pun bolehlah beli seat cover nanti bila dah ada duit lebih. Apa yang korang tak boleh retrofit, frame kerusi depan ni. Saga executive dengan standard macam ni masih pakai rotary knob old school ni. Seat serba baru yang boleh naik ke atas sepenuhnya tu premium je dapat. Last sekali dekat depan ni, Saga standard tak dapat USB chargers dekat bawah ni. Dia cuma ada satu saja USB port dekat depan ni, tapi ini untuk data bukan charging. Nak charge phone boleh tapi dia lembab, dan nak cucuk thumb drive pun dia punya posisi dia memang pelik, right depan lutut driver.
Dekat belakang ni, Saga Standard tak dapat poket belakang kerusi depan. Memang betul-betul cut cost lah diorang ni. And dia punya headrest pun versi standard dapat fixed rear headrest. Tak boleh adjust macam variant lain. Bab engine semua sama. Saga Standard pun dapat engine baru 1.5 liter dengan DVVT dan timing chain. So bayangkan ya, kereta ni 38,000 dapat 120 PS, 150 Nm torque. Lagi tinggi daripada Honda City 1.5i VTEC yang dah nak hampir 100,000 tu. This is also satu-satunya kereta dekat Malaysia yang pakai enjin 1.5 liter 4 silinder bawah RM40,000. Kalau ambil Pro 2, harga ni dapat enjin 1 liter 3 silinder sahaja. So yang ni jauh lagi bagus, lagi senyap dan tak gegar. In terms of value, inilah dia King paling baru di Malaysia. Yang ada kelainan, dia punya kotak gear versi standard dengan executive dapat automatic transmission 4 kelajuan daripada Aisin. Yang premium pula dapat CVT dari Punch Powertrain. Pasal itulah fuel consumption dia lain sikit. Saga Standard dengan Executive pakai 5.1 liter per 100 km. Premium CVT pula pakai 4.9 liter per 100 km. Itu sama dengan 19.6 km per liter untuk 4AT ataupun 20.4 km per liter untuk CVT. Lain sikit je. Last sekali, safety. Saga Standard ni exactly sama dengan versi Executive. 2 airbag sahaja dan langsung tak ada ADAS. Tapi nasib baiklah masih ada lagi Electronic Stability Control. Ciri-ciri keselamatan baru macam 6 beg udara, ADAS dengan AEB, blind spot monitor, door opening warning dengan RCTA tu premium je ada. So secara kesimpulannya aku rasa Saga Standard yang baru ni memang value for money. Kalau bajet korang sekitar 40-45 ribu ataupun loan bank lepas CPCP je, ambil versi paling murah ni memang paling berbaloi. Banyak barang-barang yang dikurang macam rim, light bar belakang dan balutan kerusi senang je nak upgrade later. Tapi kena ingat juga barang-barang macam airbags dengan ADAS tu memang langsung tak boleh retrofit dan dia punya head unit pun susah nak tukar nanti. So ini dia guys, Proton Saga versi paling murah sekali. Kalau korang nak beli Saga baru ni, versi mana satu korang pilih? Standard, Executive ataupun Premium? Tulis kat bawah.